Tahukah anda, penjajahan di Tanah Melayu bukan hanya kerana kekuatan British, tetapi juga dipengaruhi perpecahan dalaman ketika itu. Pada abad ke-19, negeri-negeri Melayu diperintah secara berasingan. Berlaku perebutan kuasa antara pembesar dan konflik dalaman. Contohnya Perang Kelang sekitar 1867 hingga 1874. Perebutan kawasan dan kekayaan bijih timah yang melemahkan Selangor. Dalam keadaan itu, British masuk sebagai penyelesai. Selepas Perjanjian Pangkur 1874, sistem residen diperkenalkan untuk mengawal pentadbiran negeri. British juga menggunakan strategi pecah dan perintah, memisahkan masyarakat mengikut peranan ekonomi dan kawasan. Jadi hakikatnya, penjajahan bukan berlaku kerana satu faktor sahaja, tetapi gabungan kekuatan British dan kelemahan dalaman ketika itu. Kalau kita bersatu, sejarah mungkin berbeza. Tapi bila berpecah, orang lain yang menulis nasib kita. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.